penjelasan ringkas tentang kelebihan bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah merupakan bulan yang ketujuh daripada bulan-bulan Qamariyah, ataupun dia panggil tahun Hijri, tahun Hijrah. Rajab bulan yang ketujuh, dan Rajab ini termasuk dalam salah satu daripada bulan haram, sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi Tuhan sebut dalam surah At-Taubah ayat 36 ini disebut inna indatash syuhur, bahawasanya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala 12 syahra, iaitulah 12 bulan. Daripada bila? Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak daripada dijadikan langit dengan bumi ini 12 bulan sudah ada. Minha arba'atun hurum, 4 bulan daripada 12 itu ada bulan haram. Mana bulan haram itu? Iaitulah bulan Rajab. Ini bulan yang kita ada sekarang ini, bulan Rajab. Kemudian bulan Zulqa'dah, bulan haji nanti, Zulhijjah dan Muharram. Ini 4 bulan ini bulan-bulan haram, di mana dalam bulan ini larangan untuk berperang dalamnya telah diharamkan. Tak boleh berperang, tak boleh nak berperang dalam bulan haram. Jadi itu menunjukkan bahawa ada kelebihannya tersendiri dalam bulan-bulan yang besar ini, dalam bulan yang mulia ini ada kelebihan sendiri sebagaimana disebut oleh para ulama. Cuma apa yang kita nak sebut di sini iaitulah tentang banyak terdapat hadis-hadis yang menyebut kelebihan bulan ini, bulan Rajab ini. Macam-macam hadis yang ada, yang kita dengar, yang saya akan senaraikan sebahagian daripadanya dalam penjelasan ini. Untuk menjelaskan cerita ini, seorang ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i, namanya Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, meninggal dunia pada tahun 852 Hijri. Dalam kitab dia, nama kitab cantik. Tuan-tuan boleh ambil nama kitab ini, kalau tak boleh beli, boleh dalam internet banyak. Nama kitab Tabyinul Ajab. Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Menjelaskan keajaiban, kepelikan terhadap apa riwayat yang disebut tentang kelebihan bulan Rajab. Ibnu Hajar besar kitab ni. Dalam buku, dalam kitab ini dia bawa berapa hadis? Ada banyak hadis, 38 hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan Rajab ini, yang kebanyakannya akan dinilai oleh Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri. Kita tak payah hurai banyak, kerana kita bukan pakar hadis dan bukan orang panggil yang terlibat dengan ilmu hadis. Cuma kita bimbang apa yang berlakunya, takut kita juga termasuk di kalangan orang-orang yang menyebarkan hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Kerana Nabi terdapat dalam hadis yang jelas, yang sahih, Nabi kita SAW larang daripada menyebarkan hadis yang tidak sabit daripada Nabi. Nabi tak kata. Jadi bila Nabi tak kata, kalau kita pergi kata ini daripada Nabi SAW, maka itu merupakan satu dosa besar yang telah dilarang oleh Nabi. Dalam hadis Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang buat dusta ke atasku dengan sengaja. Kita tahu benda ni, hadis ini palsu, kita dah buat juga, maka orang ni dikira telah ambillah tempat duduknya dalam neraka, wal iyazubillah. Jadi hadis ini sampai peringkat orang sebut hadis mutawatir. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, kafa bil mar'i isman an yuhaddis bima bikulli ma sami'. Cukuplah orang tu buat dosa apabila dia cerita apa yang dia dengar, tanpa buat penjelasan dan penelitian. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Banyak lagi larangan yang disebut di sini. Dalam hadis lain Nabi kata, buat berdusta ke atasku ni bukan seperti buat dusta ke atas orang lain. Siapa buat dusta ke atasku, maka orang ni falyatabawa maq'adahu minan nar, dia ambillah tempat duduknya dalam api neraka. Kita balik kepada kata-kata Al-Hafidh Ibn Hajar.
rahimahullah. Sebelum daripada Ibn Hajar ini ada lagi seorang ulama namanya Ibnu Dihyah. Al-Imam Al-Hafiz Abul Khattab Umar bin Hasan bin Ali Ad-Dani dikenali dengan nama Ibnu Dihyah, yang meninggal pada tahun 633. Ibnu Dihyah tahun 633. Dia tulis sebuah lagi kitab. Dia kata ada ma wajaba fi bayani ma wada'una fi fadli Rajab. Ada ma wajab, menunaikan apa yang wajib diberitahu tentang pereka-pereka hadis palsu yang telah mereka cipta hadis-hadis ini tentang kelebihan bulan Rajab. Jadi apa yang disimpul oleh Al-Imam Ibn Hajar, saya nak kata di sini apa yang disimpul oleh Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Rahimahullah, dia kata lam yarid fi fadli Rajab wala fi siyamihi, tidak terdapat dalam kelebihan bulan Rajab secara khusus lain pada bulan haram tadi, la fi siyamihi, puasa dalam bulan Rajab ini, wala fi siyami syai'in minhu, tidak juga puasa mana-mana bahagian daripada bulan Rajab muayyan yang tertentu, wala fi qiyami lailatin makhsusatin fih, tidak ada terdapat juga berdiri malam-malam yang tertentu pada bulan ini seperti malam 27 contohnya. Hadisun sahihun yasluh lil hujjah, hadis yang sahih yang boleh dibuat hujah, boleh dibuat amalan dengan dia. Wa qad sabaqani ila al-jazmi bizalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafiz. Belum daripada aku ini Ismail Al-Harawi telah pun kata sedemikian. Ismail Al-Harawi ini Abu Ubaid Ahmad bin Muhammad. Abu Ismail Al-Harawi ini namanya Ahmad bin Muhammad Al-Mutawaffa pada tahun 401. Mengikut dalam muhakkik ni kata. Jadi dia kata apa? Wa rawaina anhu bi isnadin sahih, di mana Imam Ibn Hajar kata kami riwayat pada dia dengan sanad yang sahih. Demikian juga daripada orang lain, tetapi masyhur di kalangan sebagai ahli ilmu melonggarkan syarat-syarat nak beramal dengan fadailul amal ini dengan hadis dhaif. Tapi yang bagi ma'azalika, sepatutnya kalau kita ambil pendekatan boleh terima hadis dhaif itu, isyarat an ya'taqid al-amil, orang yang nak beramalnya mesti dia yakin bahawa hadis itu hadis dhaif. Dan jangan dibesar, jangan disebarkan supaya orang lain tidak la ya'malul ma'ruf bi hadisin dhaif. Orang lain tidak sebarkan hadis yang dhaif itu, tidak beramal dengan dia, maka kita telah buat satu syariat yang tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun apabila ditengok oleh orang jahil, fayadhunnu annahu sunnah sahihah, mereka menyangka ini sunat yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, wa qad sarraha bi ma'na zalika, di antara ulama yang telah mentasrihkan, menjelaskan sedemikian itu iaitu Abu Muhammad bin Abdul Salam dan lainnya. Hendaklah seorang Islam itu takut daripada termasuk dia dalam hadis man hadatsa anni bi hadis, siapa yang cerita daripada aku satu hadis, yara annahu kadzib, kita tahu hadis ini palsu, fahuwa ahadul kadzabin, maka dia salah seorang daripada orang yang menceritakan, membawa pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa biman amila bihi, bagaimana kalau orang itu beramal dengan dia. Kata Al-Hafiz lagi, wala farqa fil amal bil hadis, tidak ada beza beramal dengan hadis fil ahkam, dalam hukumnya, au fil fadail, atau daripada fadilat. Izan likullin syara', semua benda itu syarak. Jadi kerana itulah bila kita nak beramal, kita kena pilih hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kata Ibn Hajar rahimahullah. Adapun kata dia lagi, amal ahadis, adapun hadis-hadis yang mari tentang kelebihan Rajab ini, ataupun yang menyebut tentang kelebihan puasanya atau puasa sebahagian daripadanya sarihah, maka dia terbagi pada dua kumpulan, satunya dhaif, satu lagi maudhu', hadis yang palsu. Itu yang pertama.